Pada hari pertama pembukaan sekolah iaitu 12 Januari 2026, budaya membaca terus diperkasa apabila SMK Kebun Besar melancarkan program Nilam, HIP dan kempen Galakan Membaca 2026 dalam satu majlis penuh warna-warni dan semangat ilmu. Majlis yang berlangsung meriah itu telah dirasmikan oleh Pengetua SMK Kebun Besar Puan Nurzalinah Habibi Muhammad Kasim. Program Nilam yang sinonim dengan rekod bacaan murid terus menjadi platform utama memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Sementara itu, HIP atau Highly Immersive Program pula memberi penekanan kepada penguasaan bahasa Inggeris melalui pendekatan santai dan interaktif. Gabungan kedua-dua inisiatif ini bersama kempen Galakan Membaca menjadikan tahun 2026 sebagai tahun memperkasa budaya ilmu di SMK KB.